Boss Kevin. Hola guys, okay, Beats. Okay, Beats 1. Dah propose kenapa? Okay, anda tengok atas ni, Beats 2. Alright, tapi dalam Beats 2 tu, tak ada design-design menarik macam Beats 1. Okay, Beats 1 starts dari sini Kalau menarik Petronas, yang apa, Lemon, semua ada kat sini. Dan semua design-design yang sangat menarik macam ni, Red Bull. Okay, Red Bull design. Ini semua dalam Beats 2 tak ada. Okay, Beats 2 tak ada. Ni Quartararo, tengok ada satu muka dekat atas. Okay, gold color gold color. Okay, ini yang Monster, Quartararo juga. Okay, ada nombor 20, orang birthday 20 boleh beli. Okay, RS. Okay, untuk Honda. Menarik guys. Okay, 93 Marquez Okay. So, bau. Ni adalah macam-macam rider replika Pecco Bagnaia. Cantik guys, serius. Okay, anda takkan dapat dalam Beats 2. Okay, Beats 1 dah propose. Okay, dah tak ada lagi. So, memang selesa sangat sebab dia dari MHR, kilang Malaysia. Siap siring. Okay, ni cantik untuk akak-akak, abang-abang yang nak warna terang. Sangat menarik. Alright. So, jangan tunggu. Boleh jadi collector item sebab apa? Satu hati. RS satu hati. Cantik juga, kena lah tu. Okay, orang yang pakai RS ke Honda ke, menarik. Okay, bau. Alright, ini pun Honda, Yamaha. Yamaha. Honda pula. Dia merah terus Honda. Okay, Yamaha pun tak ada dalam Beats 2. Tak pasti akan datang ke tak. Cantik siap, motor kuning, RXZ. Alright ke, Y15 ke. Alah, boleh je. Okay, so ini lagi limited. Ini yang Merdeka, yang Final Battle, yang COVID edition. Alright, ini pun kita ada last 1-2 biji lah. Siap ni semua. So, anda nak Beats 2 pun kita ada. Okay, Beats 2. Tapi design tak banyak lah. Plain sampai sini Beats 2. Alright, so kita dealer MHR Premium. Okay, so datang kepada kita dan beli jika perlu. Itu saja saya Boss Kevin. Ciao.